Hi guys. Belah ni boleh tak? Pelik lagi. Kita nak pergi makan dulu. Okey, makan. Tak sempat. Okay, kita ambil ferry ke sebelah tengah ini tu. Lihat tak? Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ni hari ketiga. So hari ni kita akan ke ibu negara pertama lepas kegemilangan zaman Uthmaniyah, lepas ditawan Konstantinopel. Kita akan pergi ke Bursa hari ni hari. Ferry kita pukul 9.05. Plan asal kita pukul 8 lah, tapi sebab cuaca sejuk, train slow sikit, break tak makan. So kita naik pukul 9.05 lah. Sebab kita DIY, kita tak beli direct tiket. So which is okay lah, selamat lah. Kita just beli kat kaunter je lah. So nanti kita ni lebih kurang dalam 3 jam baru sampai Bursa. And then kita akan naik public transport pergi ke area Kozahan, dekat dengan hotel kita. Then apa then kita akan explore lah Bursa, kawasan Bursa. Kita tengok. Stay tune. Jumpa lagi guys. So, kawan-kawan ni tengah berbincang lagi perjalanan kita pada hari ini. So, memandangkan ada perubahan pada perancangan kita pada hari ini, jadi kita akan pergi Uludag besok lah. Hari ni kita akan explore Bursa. So, stay tuned. Kita dah sampai. Guys, kita dah sampai guys. Sejuk, hujan. Baik Nat.
boleh tahan kat lebat hujan ni. So our first destination is kedai makan. Sebab dah lapar teruk 3 jam dalam ferry. Terminal lain. Oh, this is not mudahnya. Bukan ni ada terminal lain. Oh, 4 kilo tu. Aido punya terminal. Tapi still dekat tepi tu kan. Tengok main 4 kilo. Ni ah, kan Discover South je. Badu-badu. Thank you. Okay. Where can we buy this stuff, right? Selesai makan, pinggan semua dah angkat. Tadi keluar-keluar je daripada ferry, kita terus cari makanan. So jumpa kedai ni. Nama dia Six Parmak Chak Doner. Kedai dia kecil je tapi sedap. Cepatlah, aku awkward ni. Mana keluar? Video. Tabii buyurun gidiyor. Viral. Oh ne güzel maşallah. Original fire. So this is the owner. He himself cook everything. Teşekkürler. Teşekkürler. Very Hoş good. geldiniz. So lokasi kedai kebab doner tu dekat situ. Yang warna oren tu Parmak Chak Doner. Jalan sikit. Okey, kawan-kawan telah meninggalkan saya nampaknya. Jalan sikit. Ha, sini jalan ke arah ferry tu tadi. Sekarang ni kita nak patah balik ke ferry station sebab nak beli bursa kad untuk kita naik bas. Munggah weh 600. Balik kita tinggal lagi. Recommended boleh makan kat situ lah. Kalau dah nak on the way nak ke Bursa, lapar, satu kepala RM15 je. Okey lah. Betul. Tadi total 600 je. Makan 4 orang, 4 kebab. Lepas tu dia bagi free ayam. Lepas tu air TO pun dia bagi free. Free flow. Mantap. Sedap sedap.
And jangan lupa follow Instagram kedai tu untuk tengok hari-hari. Dia tengok hari-hari siap hari bulan korang beli tiket flight terus nak pergi sini. Okay, masih hujan. Mana tempat dia? So guys, dekat JT Aido ni tak ada mesin bursa kad macam Istanbul Card tu. Selepas bertanya kepada orang, so dia cakap dekat kedai ni ada jual kad bursa kad. So masalah satu selesai, kita dah ada bursa kad. Seterusnya kita cari mana bas yang kita naik untuk ke bursa. Masih hujan. Pakcik ni sangat bagus ya. Kita jumpa dia dekat, thank you. Gila-gila. Kita jumpa dia kat kedai makan tadi sebenarnya. Lepas tu kita tanyalah mana nak cari bursa kad. Ingatkan dah settle kat situ. Oh tidak ya, tiba-tiba dia muncul kat sini. Dia tahu kot kita akan lost. So dia tolong communicate dengan pakcik kedai tu. Kita nak cari bursa kad untuk naik bas ke bursa. So semoga dipermudahkan urusan pakcik tu ya. Inikah bas yang kita akan naik. So naik bas 15 GY. Let's go beratur. Oh Astro pegang kad. Ini emek betul lah. Dia bukan nama tak gitu. Gereken menjadi pengambilan listrik Ini kan kita. Dia punya tren macam LRT. Bukan macam bas ni. Nampak video dia. Hey semua. So latest update is kita dah naik bas tadi sampai ke Emek, stesen Emek. Kena detail sikit lah bab naik bas ni, sebab dia takkan berhenti kalau kita tak tekan stop. So sekarang kita tengah tunggu train ni untuk bergerak hingga ke stesen kita untuk check in hotel. By the way, dekat train station ni ada mesin bursa kad, so boleh top up balik. Boleh top up kad untuk naik train dan naik bas seterusnya.
See you later. Osman Gazi. Kita dah sampai stesen train Osman Gazi. Jom. Ya, cantik dia punya dekor dinding dia. Bawah ni kot. Tak nak? Dah ada skema tu. Nak jual apa bang? Ni ada kereta api kat ni. Oh, ni lain tak ni? Yang tadi kita tengok tu lah mi yang kecil macam kat lawa tu. Kita dah sampai stesen Ulu Chami Bursa. Oops. Hujan lebat. Kita kena jalan lagi 100 meter untuk sampai ke hotel yang dah book awal-awal. Boleh tahan tak hujan. So plannya sebab sekarang dah pukul 3, kita check in dulu, settlekan apa yang patut. Lepas tu kita turun balik untuk bersia-sia di Kozahan, dekat depan ni je, kawasan tumpuan pelancong yang agak popular di Bursa. Okay, dah sampai hotel. Let's check in. Jalan kaki, duit kad tak ada. Jalan kaki.
Ni boleh masuk kat orang. Masuk dah. Yang masuk yang. Pakai beg. Beg saya lepas tak? Nampak. Tak lepas tu boleh halal lah bang. Lepas. Tingkat 1 dan tingkat 2. Betul. Sekarang tiga suku lah. Yang bazar depan tu tutup 6.30. Last pukul berapa nak keluar? Nanti kopi ya? Bang. Oh. Masuk YouTube bang. Masuk saya dah dalam Aku menahan tadi tu. Selamat weh, ramai weh Melayu tadi. Satu bas eh? Satu ke dua? Dua? Wangi ya? Salam. Okey, nanti beg untuk mak dia tak sayang. View luar tadi, entrance. Okay. See you later. Boleh masuk kan? Kita susah nak lintas. Tak apa, kita pergi kurang kan. Nanti balik tak malam kita patah balik tu lah. Menarik yang ada Novel lah. Novel lah. Ada RM3 je ya. Sekarang je tu dah pukul 6 petang. Kita nak cari kedai makan. Nak cari the original Iskandar kebab. So berdasarkan research yang telah dilakukan, kedai ini merupakan keturunan the original Iskandar kebab back in the 1800s. So ya ini ke? Ini ya? Yes. So inilah kedai ni, cantik kan? So ya ini stock since 1827.
Bazan, kau memang hebat lah Cik. Smells so nice. Oh, ni lagi sedap daripada semalam. Dia betul-betul. Aku pun dah terlupa. Dengan sedap makan benda ni. Hantu satu. Dia kecil lah masak. Oh, ni tak misal. Ni kalau ajak jalan timur pun berada ni. Sedap. Tak. Dia ambil apa satu portion dari sini. Portion 3 Produk airan 3 Dia ada cancel tak ada cancel dia tak hantar tu dia tak ada cancel dia apa sama atas ni siapa? Rasa dekat salji esok ni dah ada hati yang kasut ni tu. nak boleh duduk bos baru bincang tadi ni Kau nak? Kau nak tak? Baru. Jelly ya? jilat nama dia Subscribe.